Baca doa ini dan tiupkan pada fotonya. Si dia yang tadi acuh tak acuh pada awak, tiba-tiba akan berbalik menyukai awak. Sebelum mengamalkan, tulis qabil tu di ruangan komen. Ini sebagai sambung sanad yang penting sebelum mengamalkan sesuatu amalan pengasihan. Baik, saya jelaskan caranya. Pertama, lakukan solat hajat 2 rakaat pada jam 12 malam. Selepas selesai solat, baca istighfar sebanyak 100 kali. Kemudian baca doa ini sebanyak 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Sebut nama sasaran. Walitushna ala aini. Ingat, bacakan doa tersebut berulang-ulang sehingga cukup 100 kali. Selepas selesai, tiupkan pada foto orang yang dimaksudkan sebanyak 3 kali. Amalan ini memang agak berat untuk dilakukan secara konsisten. Jika awak rasa belum mampu melakukannya, awak boleh menggunakan sarana pengasihan yang sudah saya ritualkan. Hubungi nombor yang tertera di bio untuk maklumat lanjut.